punya kepala tak tahu nak ambil botol mana. Kita seperti biasalah, kita dekat NKH Perfume Maker. Okay, hari ni Kak Pan nak tanya mak, bagi mak botol mana hot comel? Cepat mak. Pak Kak Pan nak review. Dia panjang tu. Noyaknya dekat NKH ni kita banyak pilihan botol, okey. Dia pun punya kepala tak tahu nak ambil botol mana. 30, ya Allah. Akbar. Botol yang sangat-sangat kecil molek. Kalau lah awak grab untuk package jenama sendiri, sangat limited. Untuk perfume yang biasa mak kita pilih ni, perfume ni yang bersaiz 30ml, didatangi dengan 6 warna yang berbeza, iaitu warna merah, warna pink, putih, warna biru, warna oren dan satu lagi warna hitam. Untuk ke-6 warna ni, kalau awak grab by package 150 botol, awak nak campur botol, awak nak campur color botol, awak nak campur wangi yang ada dekat NKH ni, boleh sahaja. MOQ kita serendah 150 botol awak akan dapat dengan harga serendah RM14 sahaja sebotol, dan kami akan bagi secara percuma stiker dan juga design jenama awak. Untuk botol ni dia sangat cute. Macam awak tengok, dia punya reka bentuk petak dan mempunyai cap dia pun jenis petok juga. Botol ni kecil comel je, dan dia punya spray pula jenis skru. Andai kata awak punya perfume tu tak boleh nak spray, tak tubik, kau boleh sahaja mari tukar, ataupun awak boleh je tukar sendiri. Sebab untuk botol ni awak tak perlu gunakan mesin apa-apa untuk awak tukar dia punya spray. Okay, untuk stiker kita ada beberapa pilihan lah yang kita bagi secara percuma, iaitu white matte, white gloss, UV DTF dan satu lagi transparent. Dan untuk botol yang bersaiz 30ml yang Kak Pah tunjuk pada awak saat ni, sangat-sangat sesuai kalau awak ambil stiker jenis white matte. Sebab bila white matte dia punya background warna putih, dia akan menampakkan lagi awak punya branding tu terlihat mahal lah. Kalau awak berminat dengan package yang Kak Pah tawarkan tadi, untuk perfume yang bersaiz 30ml, awak boleh sahaja direct datang ke NKH Perfume Maker, ataupun kalau awak duduk jauh, jangan risau, awak boleh sahaja tekan link di bio dan tim sale kami akan reply satu persatu lah. Ingat tahu, Kak Pah tunggu sangat-sangat. Awak mari, awak lambat, awak rugi.